Korang yang nak beli kereta Recon kena faham. Semua kereta Jepun, tak kisahlah beli Alphard ke, Harrier ke, Mercedes, Voxy sekalipun, radio dia, frekuensi dia sampai 100 je. So, apa customer kita request, kita tolong dia. Dia minta kita tukarkan radio kepada Android player. Dia pasangkan dia tinted dashcam. So, kita dah settlekan. So, yang mudahnya, bila customer keluar kereta dia dah lengkap. So, boleh terus deliver. Tak adalah baru esoknya nak cari kedai tinted, monitor, nak pasang Android player. Tak payah. So, kita boleh tolong uruskan sebelum keluar kereta lagi. So, customer ni, dia mintakan kita pasangkan tinted sesiap. So, sebelum kita keluar kereta, dia dah settle lah tinted dia. Customer ni juga request untuk kita pasangkan sesiap. First, dashcam. So, untuk keselamatan. Dan juga, ini yang paling penting, Android player. So, Android player ni, dia ada YouTube, dia ada radio, dan dia ada Google Chrome semua. Play Store pun ada. Dan yang ketiga, ni, roof monitor. So, anak-anak dia orang duduk belakang, boleh tengok YouTube kat sini. Kalau perjalanan jauh ke apa, dia orang tak boring. Kepada siapa-siapa yang nak beli kereta Recon, boleh datang ke Mutiara Motorsport. First, kereta kita semua kualiti 4 dan 4.5 ke atas punya grade Jepun. Yang kedua, kita boleh bantu customer untuk settlekan kereta sebelum deliver lagi. So, Roger je saya. InsyaAllah saya akan bantu anda dapatkan kereta idaman. Assalamualaikum.